anak kita suruh mak pok pegang ni satu masalah. Dia kata pada WPT kok orang lain baik WPT kok mak. Astagfirullahalazim. WPT kok mak tu bagus tapi apa dia sembah anak kita pula ke dia? Dia cara kita siapa berjaya, siapa jadi doktor, siapa yang jadi engineer, boleh kerjaya, boleh menikah, boleh beli tanah. Dia sembah anak pula kita. Pas kahwin ni nak semayang masa bila, nak pergi ngaji masa bila, dak cara ke cucu pula. Dulu tanya bila kata moci nak mari masjid. Oh, anak lah kata dak cara anak. Nampak tua sikit. Mana tak mari ke masjid? Tahu cucu ni lah. Allahu Rabbinya tipu setan. Anak jauh kau dak lagu tu. Pakat lekun dah mari atas anak kok mak. Jauh kau dak lagu tu. Tak jauh. Jauh lagu mana? Patut dia fikir mak dia. Wi ke selesa kok mak dia, patut dia cara ke mak dia. Nya sembah anak dia pula. Dia pergi cari pitih. Bukan WPT. Misalnya gaji 9,000, bukan 9,000 patut. Moga saya kerja, moga mak tu gak cara ke anak saya wi belako lah 9,000. Dak. Wi 500 ya. Pasal juru anak. Apa? Ingat ahli surga lah kau tu. Mak kita kena fikir lah ni dia tu pernah belaka dah cara ke kita belah-belah orang dah kata. Fikir dia lagu mana biasa semaya dia sia selesa. Kau pergi umrah, wagi semaya Jumaat, wagi pak ngajar. Tu ya kerja kita. Ni dak sembah cucu pula. Kita fikirlah anak kita nya. Dia dulu tak ada sembah kat orang lain, dia cara kita pas besar. Ni kita buat mudah. Tak apa kita WPT. Gamuknya wak hamba lagu tu. Wak gaji mak kita. Kita sebut WPT pun malu. Patut deh. Hamba WPT kau mak kita. Kecek lagu tu sikit kita dengar deh. Patut katanya Nabi ada seorang baloh mak ngajak anak dengan ayah baloh. Mari temu Rasulullah. Katanya baloh lah. Hak ni kata hak ni ambil pitih dia. Katanya anak tu. Anak kita mu Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia kata ni ayah hamba ambil pitih hamba. Gitulah. Maka Rasulullah kata, tengok Rasulullah jawab. Hei budak, katanya Rasulullah. Hartamu dan dirimu milik ayahmu. Mudah lalu. Bukan kata hartamu baru dia ambil sama seria. Mu kata mu dia ambil pitihmu dah. Seluruh hartamu dan dirimu milik ayahmu. Ni kita. Kuya sikit kau ayah. Allah. Kita besar, boleh kecek, boleh ada kerjaya, boleh pitih, boleh menggoni, boleh tak bisu. Mak pun kita. Sekalipun dia orang susah, tapi dia yang menyebab kita berjaya. Lagu tu. Ada orang tu Nabi ayat. Kamu dan semua hartamu milik ayahmu. Kamu dan semua harta kamu milik ayahmu. Sunyak lalu. Boy ambil seria. Mungkin orang ayahmu kata. Berat kata. Semua hartamu milikmu. Kalau dia cekik mu pada masa kecil ke mana? Kecil budak ni aku nyek ke? Nyek mati selalu kita. Pahala ni besar ni. Dia